Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Lutfi Othman, bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi 9 Jun 2025. Kami buka tirai buletin dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Kejohanan Wushu Remaja Kebangsaan 2025 telah berlangsung di Dewan NS Chin Wu Association Negeri Sembilan dari 30 Mei hingga 2 Jun. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Ibni Almarhum Tuanku Munawir, diiringi Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hana Yeoh serta Presiden Persekutuan Wushu Malaysia Datuk Dr. Chong Kim Fat. Kejohanan edisi ke-14 kali ini menyaksikan penyertaan 426 atlet remaja mewakili 17 pasukan dari seluruh negara dengan mempertandingkan 120 acara membabitkan dua kategori iaitu lelaki dan wanita bawah 18 tahun. Kejohanan kali ini menyaksikan negeri Melaka berjaya mempertahankan kejuaraan dengan pungutan 22 emas, 17 perak dan 19 gangsa, diikuti pasukan Kuala Lumpur di tangga kedua dengan 14 emas, manakala Sarawak di kedudukan ketiga dengan meraih 13 pingat emas. Kejohanan berbasikal Lebuh Raya Kebangsaan 2025 yang berlangsung di Pagoh, Johor dari 29 Mei hingga 1 Jun berjaya menghimpunkan seramai 174 pelumba daripada pasukan negeri, kelab profesional serta pasukan antarabangsa. Pasukan Johor menghantar penyertaan teramai dengan 20 pelumba diikuti Terengganu dan Selangor termasuk penyertaan dari pasukan profesional seperti Malaysia Pro Cycling Team, Aqua Tour Cyclomotion serta Jakarta Pro Cycling. Kejohanan kali ini mempertandingkan 5 kategori iaitu acara lepas beramai-ramai meliputi jarak antara 80.1 km hingga 186.9 km bagi kategori junior lelaki dan wanita, kategori bawah 23 tahun lelaki serta elit lelaki dan wanita. Penganjuran kali ini juga memberi fokus kepada prestasi atlet bawah 17 tahun yang menunjukkan kebolehan bersaing di peringkat tinggi khususnya peluang kelayakan ke Tamasya Sukan Remaja Asia yang akan datang. Malaysia menamatkan cabaran dengan cemerlang di Kejohanan Silat Nusantara 2025 apabila meraih 8 pingat emas, 6 perak dan 1 gangsa dalam pertandingan yang berlangsung di Heartbeat Bedok, Singapura dari 26 Mei hingga 2 Jun. Kejohanan sulung anjuran Singapura kali ini menghimpunkan pesilat dari 5 negara serantau iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Brunei dengan mempertandingkan 32 acara merangkumi kategori silat seni dan silat tempur, acara tunggal, ganda, regu, solo kreatif dan tanding individu. Pesilat negara yang terdiri daripada 24 atlet dan 3 jurulatih menunjukkan dominasi khususnya dalam kategori seni apabila menggondol emas menerusi tunggal putra, tunggal puteri, ganda putra dan ganda puteri. Manakala dalam acara tempur, penyumbang emas negara diperolehi menerusi kelas E putra, kelas B putra, kelas BB1 putra dan kelas E puteri. Kejohanan Tamping Bowling Antarabangsa Kuala Lumpur 2025 yang berlangsung dari 25 Mei hingga 1 Jun di Sunway Megalane Subang menyaksikan dominasi atlet kebangsaan apabila Iz Nakiuddin Putra Islahuddin dan Nur Syazwani Saha masing-masing menjuarai kategori terbuka lelaki dan wanita. Iz Nakiuddin 21 tahun mempamerkan prestasi cemerlang dengan 1993 jatuhan pin mengatasi rakan sepasukan Ahmad Azriq Izam dan Ahmad Aidil Abdul Halim. Kemenangan ini merupakan gelaran utama ketiganya selepas merangkul kejuaraan di Festival Bowling Antarabangsa Pulau Pinang 2023 dan Terbuka Singapura 2024. Dalam kategori terbuka wanita, Nur Syazwani Saha mencatat 1,776 jatuhan pin mengatasi Fatin Najihah dan Lavinia Ko Jiaji dari Sarawak masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Malaysia menamatkan kempen pada Kejohanan Olahraga Asia ke-26 dengan meraih 1 pingat gangsa diiringi beberapa pencapaian peribadi hasil penyertaan 29 atlet di Gumi Korea Selatan yang berlangsung dari 27 hingga 31 Mei.
Muhammad Irfan Syamsuddin menyumbang pingat tunggal negara menerusi acara lempar cakra lelaki dengan catatan 58.82 meter, mengulangi pencapaian pingat yang sama pada edisi terdahulu. Bagi acara 800 meter, Wan Muhammad Fazri Wan Zahari mencuri perhatian apabila mencatat rekod peribadi 1 minit 47.64 saat, 0.27 saat di belakang rekod kebangsaan yang dipegang B. Rajkumar selama 40 tahun. Dalam acara lontar peluru pula, Jonah Chang Rigan mencatat rekod peribadi baharu dengan lontaran sejauh 18.05 meter, sementara Umar Osman menduduki tempat ke-8 dalam saingan akhir 400 meter dengan catatan 46.25 saat. Atlet lontar peluru para negara Muhammad Ziad Zulkifli memilih untuk kembali menggunakan teknik lontaran asal di kejohanan Grand Prix Olahraga Para Dunia di Paris yang berlangsung 2 hingga 4 Jun 2025. Keputusan itu membuahkan hasil apabila beliau berjaya mencatat lontaran sejauh 17.28 meter yang juga merupakan catatan tahunan terbaiknya setakat ini. Catatan 17.28 meter yang dilakukan di Paris jauh lebih berbeza dengan catatan 14.54 meter yang dilakukannya ketika menggunakan teknik baru pada Grand Prix Olahraga Para Dunia di Marrakesh, Maghribi pada April lalu. Jelas Ziad, keputusan untuk kembali ke teknik asal adalah disebabkan kurang tekanan ketika berlatih selain turut dipersetujui jurulatih Faizul Harun. Teknik adalah saya menggunakan teknik yang lama balik dengan teknik baru. Saya kena tukar balik. Kalau kita nak ceritakan performance, kita nak ceritakan KPI, benda tu lah wajib saya betulkan. Bila saya menggunakan teknik lama saya balik, tak terlampau stres, training pun tak terlampau terbeban. So saya ambil satu keputusan, saya mengekalkan teknik lama saya. Dan juga kita tengok lepas saya tukar, saya decide dengan coach, saya bincang dengan coach, decide balik untuk kita tukar ke teknik lama. Alhamdulillah, saya rasa seminggu baru saya tukar. Kita pergi ke Paris ni, kita buat satu palingan yang saya sendiri pun tak sangka, sebab sebelum ni memang target ada sampai 17, 16 lebih-lebih macam tu. Okey, ni dapat 17.28 adalah satu benda performance yang luar biasa bagi saya. Tambah Ziad, catatan yang dilakukannya di Paris kali ini di luar jangkaan dan berpuas hati dapat menamatkan saingan dengan pingat emas. Puas hati ke tidak, semestinya daripada diri saya sendiri, ini adalah game kedua untuk saya untuk pergi ke international. Bila dapat balik 17.28, semestinya satu benda result yang sangat boleh dibanggakan lah untuk diri saya. Dalam training pun masih tak dapat lagi performa yang terbaik. Bila pergi ke sini dapat balik 17.28 dan juga jarak-jarak semasa 6 throw tu semua jarak nak dekat dengan 17. Itu satu benda yang luar biasa bagi saya. Untuk satu ni saya rasa sangat berpuas hati dan saya akan cuba mencari jarak lebih bagus untuk next day. Pada aksi di Stadium Charlotte itu, Ziad mencatatkan lontaran sejauh 17.28 meter dalam percubaan keduanya untuk muncul juara. Ziad mengatasi peserta tuan rumah yang mencatat 16.15 meter untuk pingat perak. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Alif Muhammad Awi, membawa pulang pingat gangsa selepas mencatat 14.13 meter. Sementara itu, jaguh lompat jauh para negara, Datuk Abdul Latif Romli membuka tirai kemunculan sulungnya di pentas antarabangsa tahun ini dengan cemerlang apabila mencatat prestasi semasa terbaiknya dalam acara lompat jauh T20. Lompatan sejauh 7.06 meter pada percubaan kelima bukan sahaja mengukuhkan dominasi beliau dalam acara tersebut, malah turut menghadiahkan pingat emas buat atlet kelahiran Perlis itu. Penampilan pertama Datuk Abdul Latif Romli di pentas antarabangsa tahun ini dibuka dengan langkah kanan selepas mengungguli acara lompat jauh T20.
Biarpun berjaya mencatat prestasi semasa terbaik dan membawa pulang pingat emas, kejayaan itu masih belum memuaskan hati atlet berusia 28 tahun itu yang menyifatkan masih banyak yang perlu diperbaiki untuk keputusan lebih memuaskan pada kejohanan akan datang. Untuk dokumen kali ini, saya untuk nak perbaiki punya teknik dan untuk perubatan agak saya tak puas hati dan untuk first game kali ini, dan punya target untuk jam ini 72 ke atas, tapi tak dapat 7.06, dan untuk next game mungkin hujung bulan ni Johor pun mesti saya nak perbaiki sebenarnya teknik dan target 73 ke atas. Pada aksi final itu, kelebihan awal diraih peserta Kanada yang melakar catatan 6.91 meter pada lompatan kedua untuk mengungguli kedudukan teratas. Latif memperkemaskan larian dan berjaya mengatasi catatan tersebut pada lompatan ketiga dan seterusnya mendominasi kedudukan teratas sekaligus meraih pingat emas. Pingat gangsa milik seorang lagi wakil negara, Nik Muhammad Rahmat Muhammad Zahari, yang melakukan lompatan sejauh 6.43 meter yang juga merupakan catatan peribadi terbaik beliau. Sementara itu, Muhammad Nazmi Nasri meraih pingat perak kategori T37 selepas membuat lompatan sejauh 6.19 meter. Pingat emas dimenangi wakil Argentina dengan jarak 6.23 meter, manakala gangsa milik atlet tuan rumah. Buletin MSN berehat seketika dan kembali untuk paparan sukan lebih menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana. Selalunya kita ikut macam mana bola kita match up ke tak dengan pattern oiling tu. Like setiap tournament kita orang ada pattern yang berbeza. So Bola pun beza? Kalau bola tu macam kita sesuai dengan pattern tu, kita boleh guna berkali-kali lah. Kalau macam pattern lain, bola ni tak sesuai, kita akan beli yang baru. Tapi kalau eloknya, kalau bajet yang cukup, ada duit lebih sikit, kita akan cuba dapat every tournament bola yang baru lah. Untuk lebih yang baru and dapat strike tu, carry tu lebih bagus. Hai, saya Nur Hazira, atlet tamping bowling negara. Jangan lupa saksikan saya dalam Sembang Sukan hanya di saluran YouTube MSN dan Sukan TV RTM. Lima Aziz Kota, bersama saya Coach Saizul Hafifi, Ketua Jurulatih Pasukan Rugby 15 Negara. Jangan lupa saksikan. Ya, kalau saya lah untuk 15 ni saya nak kita berada standing dengan negara-negara yang top Asia lah. Sekarang ni mungkin kita dah berada pada tempat tu, tapi progres dia kita masih jauh lah. Walaupun kita berada kat situ, tapi kita masih jauh. Bertemu kembali. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Liga Super NHDP bawah 17 tahun 2025 yang membuka tirai bermula 30 Mei hingga 11 Oktober menjadi pentas tertinggi hoki remaja peringkat kebangsaan yang menghimpun 8 pasukan dari seluruh negara. Kejohanan yang berlangsung selama 4 bulan menyaksikan penyertaan 2 pasukan dari Pusat Latihan Kebangsaan, Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail bersama 6 lagi pasukan elit negeri daripada Perak, Pahang, Selangor,
Pulau Pinang, Melaka dan Negeri Sembilan. NHDP Super League 2025 bawah 17 tahun merupakan platform kejohanan peringkat kebangsaan tertinggi di dalam program NHDP, di mana kita menyediakan platform perlawanan berterusan untuk 8 pasukan elit program NHDP yang terdiri daripada 2 pasukan Pusat Latihan Kebangsaan SSBJ dan SSTMI, dan juga 6 pasukan negeri yang mempunyai performan yang baguslah daripada 3 tahun pelaksanaan program NHDP. Menurut Pengurus Besar NHDP Muhammad Muazzam Abdul Hadi, kejohanan ini disusun dengan struktur Liga 4 pusingan dengan setiap pasukan bermain 2 perlawanan dalam sebulan, bermula pusingan pertama di Melaka pada 30 Mei lalu sehingga pusingan ke-4 Oktober depan di Kuala Lumpur, tetapi masih menggunakan format pertandingan sebenar hoki sebelah-sebelah selama 60 minit. NHDP Super League, format pertandingan kita bermain normal hoki, 11-a-side hoki, field hoki, di mana pemain akan bermain permainan biasa, 60 minit permainan. So setiap round, setiap pusingan akan bermain dua perlawanan sebanyak 4 pusingan liga. Menerusi liga ini juga, para pemain dinilai sekali lagi oleh barisan jurulatih dan pegawai teknikal untuk mengenal pasti pemain-pemain berpotensi, dan mereka akan dikumpulkan untuk menyertai kem latihan berfasa sebagai persediaan mewakili negara ke 2 kejohanan remaja antarabangsa. Kita kumpul di dalam kem berfasa. Kita ada invitation untuk bermain Piala Asia bawah 18 tahun pada bulan Julai. So the best 30 players kita akan train dan kita akan bawa ke kejohanan Piala Asia bawah 18, dan kesinambungan daripada itu kita akan teruskan juga kem dan untuk ke kejohanan Minawan Cup lah bulan 11 nanti. Sebagai makluman, pusingan kedua Liga Super bakal berlangsung di Padang Hoki SSTMI Kota Tinggi Johor pada 27 dan 28 Jun 2025 ini, diikuti pusingan ketiga di Stadium Hoki Opsi Tanjung Malim Perak pada 29 dan 30 Ogos 2025, dan pusingan keempat yang bakal diadakan di Stadium Hoki KPM Bangsa Kuala Lumpur pada 9 hingga 11 Oktober nanti. Pada peminat sukan hoki, boleh layari info-info untuk kejohanan di laman sosial rasmi NHDP Malaysia, Instagram, Facebook, dan kita juga ada sediakan live streaming setiap kejohanan di YouTube Majlis Sukan Negara. Atlet karate negara K. Tevendran menamatkan kemarau pingat Malaysia dalam acara Komite Lelaki di peringkat Asia apabila meraih pingat gangsa dalam kategori bawah 55 kg pada kejohanan karate senior Asia AKF ke-21 di Tashkent, Uzbekistan. Pencapaian tersebut bukan sahaja melakar kejayaan peribadi buat Tevendran, malah ianya merupakan pingat Komite Lelaki pertama negara di pentas Asia sejak tahun 2012. Tevendran turun beraksi di Tashkent hanya 2 hari selepas menyertai kejohanan karate kebangsaan Siri 1 2025, di mana dia berjaya merangkul pingat emas dalam kategori sama. Bercerita mengenai perjalanan mengharungi cabaran di kejohanan senior Asia kali ini, Tevendran mengakui kekangan masa dan kitaran pemulihan yang pendek menyebabkan dia memasuki kejohanan Asia dalam keadaan tidak pulih sepenuhnya. Sebelum Asian tu, kita orang pergi national yang macam 3 hari ke 2 hari sebelum tu. Lepas tu, lepas national championship, so saya dapat gold. Lepas tu terus kita orang lepas 2 hari kita orang fly dekat Uzbek. Lepas tu yang first saya punya perasan saya tu bila sebelum masuk yang dalam tatami tu, saya memang macam nervous, takut sikit sebab saya nak target gold. Menurut Tevendran, keletihan fizikal dan kecederaan pada kedua-dua buku lali mula dirasai sejak perlawanan pembukaan. Namun dia memperbaiki prestasi di pusingan seterusnya sebelum tewas di peringkat separuh akhir kepada juara bertahan dari Kazakhstan dan kemudian bangkit dalam perlawanan penentuan gangsa dengan aksi bertenaga menundukkan atlet dari Nepal. Yang third fight yang dekat semi final tu, saya main dengan Kazakh.
Saya main dengan Kazakh, saya kalah 7-1 dengan dia sebab dia defending champion. Tahun lepas pun dia yang dapat gol, tahun sebelum lepas tu dia yang dapat gol. Lepas tu yang bila report chat tu saya main dengan Nepal. Saya kalahkan dia 9-1. Kini dia yang sedang menjalani sesi fizioterapi dan program pemulihan rapi bagi menguatkan kembali bahagian pergelangan kaki yang terjejas. Walaupun terpaksa menghadkan beberapa rutin latihan, beliau tetap komited untuk kekal bersedia secara fizikal dan mental. Sekarang saya tengah buat treatment, saya pergi fizio. Lepas tu saya kena buat rehab. Memang turut juga sebab dua-dua ankle full tear. Lepas tu training pun macam tak boleh training sikit pun kaki sakit, ankle akan dekat sprain. Kini fokus utamanya terarah kepada 3 kejohanan utama. Kejohanan Persekutuan Karate Asia Tenggara SEACAF 2025 di Brunei bermula 14 hingga 19 Jun ini. Perebutan ranking ke Kejohanan Karate Dunia WKF fasa kelayakan di Paris pada 17 hingga 19 Oktober untuk melayakkan diri ke peringkat akhir di Kahirah, Mesir pada 27 hingga 30 November dan semestinya Tamasya Sukan SEA 2025 pada Disember. Next competition SEACAF dekat Brunei, saya target gold. Lepas tu WKF World Championship. Lepas tu akhirnya SEA Games. SEA Games yang main competition tahun ni saya main bawah 55, saya target gold dekat SEA Games. Laporan tadi mengakhiri buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan rangkuman aktiviti MSN sepanjang minggu ini. Sekian, sehingga kita bertemu lagi di edisi akan datang. Bertempat di Dewan Bankuet Kasab 4 telah berlangsung perhimpunan MSN bagi bulan Mei. Ketua Pengarah dalam ucapannya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga MSN yang telah menjayakan penganjuran Anugerah Sukan Negara 2024 pada 13 Mei lalu yang menyifatkan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai satu kejayaan dan pengiktirafan kepada keupayaan MSN sebagai agensi peneraju sukan utama negara. Ucapan penghargaan turut diberikan kepada pegawai MSN yang terlibat sebagai liaison officer sempena sidang kemuncak ASEAN serta warga kerja yang telah memberi pandangan dalam sesi town hall yang diadakan baru-baru ini bagi menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan organisasi. Turut diadakan penyampaian Anugerah Pekerja Cemerlang bulan Mei serta penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan 10K Challenge diikuti pelaksanaan aktiviti semangat sepasukan yang dikendalikan oleh syarikat konsultan Ventura MNC Sendirian Berhad. Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari terus berusaha memantapkan pembangunan menyeluruh dalam kalangan pelatihnya menerusi program binaan yang diadakan sepanjang cuti persekolahan. Inisiatif ini memberi penekanan kepada aktiviti kemasyarakatan, pembinaan sasiah dan kefahaman asas dalam pengurusan kewangan. Dalam usaha menyemai nilai positif dalam diri, 79 pelatih bawah 13 dan 14 tahun menyertai bengkel Self-Understanding and Self-Learning hasil kerjasama dengan Kolej Politek Mara Kuantan. Bengkel ini memberi ruang untuk pelatih mengenali potensi diri serta membina keyakinan dan semangat berpasukan. Seterusnya, pelatih bawah 16 dan 17 tahun pula diberi pendedahan awal dalam mengurus kewangan menerusi ceramah Wise Financial Management yang disampaikan pensyarah kanan KPTM Kuantan Encik Ahmad Hadi Ibrahim. Program ini dijalankan secara berperingkat sehingga 3 Jun seiring dengan usaha AMD melahirkan generasi atlet muda yang bukan sahaja cemerlang dalam sukan tetapi turut mempunyai kepribadian yang matang dan bersedia mengharungi cabaran dunia sebenar. Seramai 63 atlet taekwondo muda negara menyertai kem latihan taekwondo kebangsaan Siri 1 2025 yang berlangsung selama 7 hari bermula 30 Mei di Al-Riyadh Resident Kompleks Sukan Negeri Terengganu sebagai persiapan menjelang kejohanan kadet dan junior Asia 2025 yang dijadualkan berlangsung di Kuching, Sarawak pada Julai ini. Program anjuran Majlis Sukan Negara bersama Persatuan Taekwondo Malaysia ini
turut melibatkan 14 jurulatih dan 5 panel pakar yang berperanan dalam memberikan intervensi khusus merangkumi aspek fizikal, mental dan emosi bagi memastikan kesiapsiagaan optimum setiap atlet. Antara objektif utama kem ini termasuk meningkatkan kecergasan serta penguasaan teknik asas dan lanjutan, penyelarasan strategi mengikut format pertandingan Asia serta memperkukuh pemahaman taktikal dalam suasana tekanan pertandingan sebenar.